Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya akan membentangkan infografik bertajuk Sains dan Alam Sekitar menyelamatkan planet dan komuniti menjaga bumi untuk generasi akan datang. Infografik ini memaparkan maklumat penting secara ringkas dan mudah difahami. Slide ini memaparkan ahli pasukan serta nama ahli pasukan. Slide yang pertama ialah kepentingan menjaga alam sekitar. Menjaga alam sekitar adalah sangat penting kerana ia bukan sahaja memastikan kelestarian sumber semula jadi seperti air, udara dan tanah, malah menyokong kehidupan semua makhluk termasuk manusia, haiwan dan tumbuhan. Mencegah pencemaran serta kesan buruk perubahan iklim, mengelakkan penggunaan sumber tenaga secara lestari dan teknologi hijau, serta membentuk kesedaran dan tanggungjawab komuniti, seterusnya mewariskan bumi yang sihat, seimbang dan harmoni kepada generasi akan datang untuk dinikmati dan dipelihara sepanjang masa. Slide kedua adalah amalan harian lestari. Yang pertama, kurangkan penggunaan plastik, buang sisa secara bertanggungjawab. Mengurangkan penggunaan beg plastik, botol dan pembungkusan sekali guna serta membuang sampah di tempat sepatutnya untuk mengelakkan pencemaran tanah dan air. Yang kedua, gunakan pengangkutan mesra alam, mengutamakan basikal, berjalan kaki, kenderaan elektrik atau pengangkutan awam untuk mengurangkan pelepasan gas rumah hijau dan pencemaran udara. Yang ketiga, menanam pokok dan memelihara kawasan hijau. Menyemai pokok, menjaga taman dan memelihara hutan bagi menyerap karbon dioksida, meningkatkan kualiti udara serta mengekalkan habitat haiwan dan tumbuhan. Slide yang ketiga adalah ancaman terhadap bumi. Yang pertama, pencemaran. Kesan daripada bahan berbahaya yang masuk ke udara, air atau tanah sehingga merosakkan ekosistem dan kesihatan makhluk hidup. Yang kedua, penebangan hutan tanpa kawalan. Aktiviti menebang pokok secara besar-besaran yang menyebabkan kehilangan habitat, hakisan tanah dan perubahan iklim. Yang ketiga, pemanasan global dan perubahan iklim. Peningkatan suhu bumi akibat aktiviti manusia seperti pembakaran bahan fosil yang membawa kepada cuaca ekstrim, banjir dan kemarau. Slide seterusnya adalah peranan sains dalam pemeliharaan. Yang pertama, teknologi hijau untuk tenaga lestari. Menggunakan teknologi seperti tenaga solar, angin dan biogeosim untuk memastikan tenaga tanpa merosakkan alam sekitar. Yang kedua, penyelidikan biodiversiti, pemeliharaan spesies terancam. Kajian saintifik untuk mengenal pasti, memantau dan melindungi tumbuhan serta haiwan yang hampir pupus. Yang ketiga, pengurusan sisa dan kita semula menggunakan inovasi. Menggunakan kaedah saintifik untuk mengurangkan sampah, mengitar semula bahan terbuang dan mengubah sisa menjadi sumber berguna. Yang keempat, pemantauan alam sekitar dengan teknologi. Menggunakan sensor, satelit dan sistem pengesanan pintar untuk memantau kualiti air, udara dan tanah secara berterusan supaya tindakan pemeliharaan boleh diambil tempat pada masanya. Slide yang terakhir ialah nilai kepada generasi akan datang. Yang pertama, warisan bumi yang sihat dan lestari, memberi peluang kepada generasi akan datang untuk menikmati alam yang bersih. Yang kedua, pendidikan tentang alam sekitar dan kesedaran sains, membolehkan generasi memahami kepentingan pemeliharaan dan mengenali masalah alam sekitar. Yang ketiga, komuniti bertanggungjawab dan prihatin terhadap alam, membentuk sikap dan nilai yang prihatin terhadap alam sekitar di mana setiap individu mengambil tanggungjawab untuk memelihara bumi. Yang keempat, pembangunan lestari dan gaya hidup mesra alam. Generasi akan datang dapat hidup dalam masyarakat yang menggunakan sumber secara berhemah, mengamalkan gaya hidup mesra alam dan mengekalkan pembangunan tanpa merosakkan alam. Sekian sahaja pembentangan infografik saya.
Seterusnya, mari kita saksikan filem pendek yang telah kami sediakan berkaitan dengan topik ini. Mari kita saksikan. Januari ini, isu pemanasan global semakin meningkat saja hari ke hari. Nak jumpa Faizuddin lah. Faiz, oh Hafiz. Tahu tak, negara kita sedang diancam oleh isu pemanasan global yang semakin menular. Oh, ini ke berita pemanasan global baru? Ya. Apakah langkah-langkah untuk menangani pemanasan global? Apa kata kita berjumpa dengan Profesor Aditi? Jom. Waalaikumsalam. Kami ingin bertanya, apakah langkah-langkah yang boleh diambil bagi menangani isu pemanasan global di negara kita? Sebagai seorang profesor, saya sedang meneliti isu pemanasan global yang semakin menjadi-jadi di negara kita. Saya mendapati bahawa peningkatan suhu bumi telah memberi pelbagai kesan seperti perubahan iklim yang tidak menentu, pencairan ais di kawasan kutub serta peningkatan paras laut yang boleh mengancam kehidupan manusia dan alam sekitar. Justru, langkah seperti mengurangkan penggunaan bahan api fosil, memelihara hutan dan peningkatan kesedaran masyarakat perlu dilaksanakan bagi mengatasi masalah ini. Maka, kita sebagai rakyat Malaysia berperanan penting untuk menjadi penggerak utama bagi program mengatasi isu masalah global yang semakin menjadi-jadi di negara kita. Oleh sebab itu, kita secara tidak langsung telah melakukan satu sikap untuk kemajuan negara serta kebaikan untuk dunia. Isu seperti pemanasan global adalah contoh isu yang terjadi di negara kita. Jadi, awak berdua telah belajar tentang planet kita. Saya tugaskan kamu berdua supaya menyiapkan sebuah slide yang bertajuk Menyelamatkan Planet dan Komuniti.